Proton Waja 2026 hadir dengan transformasi yang mengagumkan dan membawa semula nama legenda yang pernah menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Model baharu ini direka dengan gabungan elemen moden teknologi pintar dan prestasi yang lebih mantap untuk memenuhi keperluan pemandu masa kini. Proton Waja 2026 menampilkan reka bentuk sedan yang lebih elegan dan aerodinamik dengan identiti baharu yang menyelahkan kematangan serta kemewahan. Bahagian hadapan Proton Waja 2026 dilengkapi dengan grill Infinite Wave generasi terkini yang lebih besar dan bergaya. Lampu utama LED matrik yang tajam dipadankan dengan lampu siang LED memberikan penampilan yang moden dan premium. Bumper hadapan direka semula dengan elemen aerodinamik yang bukan sahaja meningkatkan penampilan tetapi turut membantu kecekapan pemanduan dan penggunaan bahan api. Dari sisi Proton Waja 2026 kelihatan lebih dinamik dengan garis badan yang kemas dan sporty. Rim alloy 2 tone bersaiz 18 inci memberikan keseimbangan antara gaya dan kestabilan. Rekaan bumbung yang sedikit melandai ke belakang menghasilkan profil sedan yang lebih mewah dan moden. Cermin sisi elektrik dengan lampu isyarat LED serta pemegang pintu krom menambahkan lagi sentuhan premium pada model ini. Bahagian belakang pula menampilkan lampu LED penuh yang bersambung dari kiri ke kanan menjadikan reka bentuk lebih futuristik. Spoiler belakang yang kemas memberikan sentuhan sporty manakala ruang bak yang luas menjadikan Waja 2026 sesuai untuk kegunaan harian dan perjalanan jauh bersama keluarga. Di bahagian dalaman Proton Waja 2026 menawarkan suasana kabin yang mewah dan selesa. Papan pemuka direka dengan konsep moden dan minimalis menggunakan bahan berkualiti tinggi. Skrin infotainment bersaiz 12.3 inci menyokong Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar membolehkan sambungan telefon pintar yang lebih mudah. Cluster meter digital penuh memberikan paparan yang jelas dan moden kepada pemandu. Tempat duduk menggunakan balutan kulit premium dengan fungsi pelarasan elektrik untuk keselesaan maksimum. Ruang kaki dan ruang kepala yang luas menjadikan setiap perjalanan lebih selesa untuk semua penumpang. Sistem penghawa dingin automatik 2 zon bersama corong udara belakang memastikan suhu kabin sentiasa nyaman. Dari segi prestasi, Proton Waja 2026 dijana oleh enjin 1.5 liter di turbo yang menghasilkan sekitar 180 kuasa kuda dan tork 255 Nm. Enjin ini dipadankan dengan transmisi DCT 7 kelajuan yang menawarkan pemanduan lancar, responsif dan menjimatkan bahan api. Sistem suspensi yang ditala semula memberikan keseimbangan sempurna antara keselesaan dan pengendalian. Aspek keselamatan turut dipertingkatkan dengan kehadiran sistem ADAS yang merangkumi brek kecemasan automatik, amaran pelanggaran hadapan, bantuan kekal lorong, kawalan jelajah adaptif dan pemantauan titik buta. Proton Waja 2026 juga dilengkapi 6 beg udara, kamera 360 darjah, kawalan kestabilan elektronik ABS dan EBD bagi memastikan keselamatan maksimum untuk semua penumpang. Secara keseluruhannya, Proton Waja 2026 merupakan sedan moden yang menggabungkan reka bentuk elegan, teknologi terkini, prestasi berkuasa dan tahap keselamatan yang tinggi. Ia berpotensi menjadi antara sedan nasional paling menarik dalam pasaran Malaysia. Adakah anda rasa Proton Waja 2026 mampu mengembalikan kegemilangan nama Waja dan menjadi sedan pilihan utama rakyat Malaysia sekali lagi? Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak video menarik mengenai kereta baharu, spesifikasi terkini dan perkembangan dunia automotif Malaysia.